Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ada satu benda yang aku nak bercerita dengan korang lah sebenarnya. Bila dalam keadaan sekarang ni, bila kita tengok kan, orang kata kan, harga minyak mentah dekat dunia ni naik sampai 100 lebih. Itu hari 115, lepas tu turun 90, terus naik balik. Sebabnya berlaku sekatan dekat Selat Hormuz. Sebenarnya logik akal kalau kau nak tahu lah satu cerita dia kan. Bukan Iran yang betul-betul lock the Selat Hormuz tu. Iran tak ada lock sangat pun sebenarnya. Dia benar kau orang lalu lalang. Tak ada masalah pun. Dari satu segi memang tak ada masalah. Ya betul kawasan tu kawasan perang. Tapi apa masalah yang sebenarnya berlaku? Kalau kau nak tahu, apa sebenarnya start daripada hari mula lagi, tahu tak, perang tu 28 hari bulan, tahu tak, berlaku perang tu terus jadi macam itu tak. Sebenarnya bukan 28 hari bulan dah jadi, tapi awal lagi tu tak. Tapi macam nampak macam sekatan tu, ada berlaku sekatan dekat Selat Hormuz tu. Banyak orang tak faham. Banyak orang kata, oh ini salah Iraq ni. Apa ni salah Iran ni? Iran saja menyekat tu menyebabkan satu dunia ni stuck lah sebagainya. Kira Iran adalah masalah culprit lah cerita dia. Bukan Amerika culprit. So aku tak kata juga Amerika cerita dia. Bukan Amerika juga. Yang sekat Selat Hormuz. Banyak orang salah faham. Banyak orang salah sangka sebenarnya. Okey, aku nak bagi tahu kau satu benda. Mana-mana maritime yang lalu dekat area situ, dekat dalam dunia ni lah, bukan saja situ saja. Ya, dia mesti kapal-kapal lalu, tak kira kapal kargo ke, kapal minyak ke apa sebagainya, dia kena ambil insurans. Ya, dia kena ambil insurans. Insurans yang top dalam dunia ni, aku bagi tahu nama insurans-insurans yang top dalam dunia ni ialah uh, Munich Re, AIG, Hiscox, AXA dan juga Alliance, Swiss Re sebagainya. Semua ni duduk dekat satu company, satu bursa tau. Satu ada satu bukan bursa, dia macam ni lah, satu entiti, bukan satu entiti lah. Dia satu macam syndicate yang control the insurance ni. Dekat Lloyd lah. Lloyd ni satu daripada lot of company yang dulu lah. Dia Lloyd of Insurance ataupun orang panggil uh, Lloyd apa ni Maritime Insurance, lebih kurang macam itulah. Tapi bukan dia tau, bukan Lloyd. Lloyd tu adalah asalnya kedai kopi tahun 1680 itu dia. Asalnya kedai kopi di mana semua pedagang-pedagang deal buat apa ni, buat deal macam mana nak ambil insurans dan sebagainya. Itu lama dah cerita dekat London, dekat Lloyd lah, dekat UK kan itu dia. Tapi dia ni Lloyd ni yang dia kawal tau. Dia adalah sedikit dalam banyak-banyak tu. So dia ada macam-macam insurans. Contohnya syarikat insurans yang aku cakap tadi lah, Munich Re, apa ni Swiss Re, lepas tu AIG, AXA, Hiscox, apa ni Alliance, sebagainya dalam tu lah. Tokyo Marine pun semua duduk dalam tu cerita dia. So, kalau kau tahu tak, jadi dia semua ni walaupun ada banyak-banyak syarikat insurans dan sebagainya dalam dalam company tu, tetapi depa ada satu common apa ni pelabur. Dia ada bukan satu lah, ada sekumpulan orang dia punya common. Semua orang dalam satu semua tu adalah orang tu dia yang syarikat yang terlibat lah. Syarikat insurans itu juga yang apa, pemilik saham itu juga yang terlibat dalam semua-semua ni. Okey, aku bagi tahu. Dia ada tiga nama. Tiga nama yang kalau biasanya keluar dekat dalam tu. Dalam dunia ni kan, orang selalu buat Rothschild lah, apa sebagainya. Tak lah. Dalam kes ini, tiga nama tu yang keluar. Dalam kes insurans ni, yang melibatkan maritime ni, tiga nama yang akan keluar. Satu, BlackRock. Oh, mesti korang tahu kan. Semua orang tahu cerita dia. Keduanya, Vanguard. Ketiganya adalah apa namanya? Street White. Ya Allah, aku nak cek balik nama dia. Sekejap. State Street. Alah, Street Wise pula cerita. State Street, cerita. State Corporation. Tahu tak? Okey, jadi dua tu dah tentu kita tahu siapa lah. Apa Vanguard dengan BlackRock cerita dia. Tapi yang ni apa ni Street lah State Street. Oh, susah nak buat nama dia. Itu di situ yang menyebab tu betapa celakanya dia orang. Dia orang ni okey, dia orang buat macam tu supaya dia orang tarik tau. Dia orang tak nak. Maknanya kalau kau nak masuk kawasan kapal tu kau kena bayar satu premium yang tinggi. Kalau tidak kami tu dia tarik. Dia tarik ni dia pun nak gugut dunia juga tau. Dia orang yang gugut dunia. Sebab supaya dunia terpaksa tunduk dengan dia orang. Dengan dia orang punya kehendak. Mau tak mau kau kenalah ikut syarat-syarat dia. Iran dah cakap mana-mana syarikat, mana-mana negara teluk yang ada dekat situ yang tak nak yang halau keluar lah dapat Amerika daripada rantau tu, kata dia base Amerika, so dia bagi lalu kapal dia. Tapi cakap insurans kata tak kira, semua sekali pun dia tak bagi, kata dia.
Dia tak bagi insurans. Puak-puak ni, Lloyd ni cerita dia. Lloyd ni lah yang celakanya. Lloyd ni yang menguruskan sebagainya. Lloyd ni part of. Lloyd ni kira macam satu sindiket yang kontrol. Tapi dalam sindiket tu ada pecah-pecah. Tahu tak? Macam tadi Monish Ray, Swiss Ray dan sebagainya, AIG, ASA sebagainya. Itu dia, insurans. Tapi kau kena tahu, dalam semua-semua tu, semuanya pelabur utama dia tiga nama. State Street, Vanguard dengan BlackRock. Kau nampak tak? Siapa yang kontrol tiga-tiga tu? Tidak. Siapa yang kontrol pemegang saham utama dia? Puak mana yang pegang saham utama tu? Itu dia. Puak mana yang pegang BlackRock? Puak mana yang pegang apa ni Vanguard? Agak-agak kau kena cari. Kau dapat tu kau tahu dah. Jadi dia orang ni yang menjadikan dunia ni kira dekat pagang tak telunjuk dia orang lah. Sebab itulah bila aku cukup marah bila kita punya PMX duk nak bagi BlackRock pegang ni. Dah bagi dia pun. Airport Malaysia. Kau nampak tak? Satu orang telefon dia pegang juga. Dia segala-galanya dia pegang. Dia cok segala-galanya. Ikut suka dia orang lah. Adakah kita nak jadi macam tu? Terpulang kat korang lah. Aku tak tahu cerita dia. Jadi celakanya situ. Tahu tak? Dia juga yang, kau tahu tak? Aku cakap kau. Dia orang buat macam tu. Dia orang juga yang memiliki siapa nama? Company apa? Lockheed Martin, Boeing, apa nama macam-macam lah, cakap Elbit dan sebagainya. Dia orang lah juga. Pak itu jugalah, BlackRock lah juga pemegang saham juga. Yang utamanya Vanguard lah juga pemegang saham utamanya. Nampak? Depa buat tai, depa konon nak bersih tai, dia orang menekan sekali-kali je tai je dia. Yang orang kita tu salah kalah puak itu, puak ini sebagainya. Oh salahkan ini kerja-kerja ni kerja-kerja puak itulah. Ini inilah puak celaka dia. Itu dia. Puak celaka yang memang tak tahu nak kata apa. Kan? Tu nak bagi tahu korang. So fikir-fikir. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.